RM198 untuk seafood buffet dekat Hotel 5 Bintang berbaloi atau Hai korang, jom ikut Ina pergi seafood dinner buffet dekat Lee Meridian PJ. Jom kita tengok seafood apa yang ada. Dah kata seafood dinner buffet, mestilah ada seafood on ice. seafood lover bersedia untuk rambang mata. Banyak gila pilihan seafood segar. Korang kena makan semua seafood yang ada, barulah berbaloi dengan harga. Wow, seafood salad dia nampak menarik. Dan Bukan sahaja seafood segar mentah, Yes, hidangan masakan kombinasi. panas pun banyak. Sampai korang pun rambang mata macam Ina. Rambang mata nak makan apa itu, ini semua nak makan kalau boleh. Tapi perut tak muat. sedapnya kita dekat grill. Terima kasih. Terima kasih. Enjoy. This one, mud crab, korang wajib cuba tau. Sebab memang sedap. Ina suka rasa-rasa masam dia tu. Makan dengan mantau. Mantau goreng boleh, mantau steam pun boleh. Signature bakau crab korang boleh makan dengan sup ataupun dia punya sos. Ui, hidup guys. Manis kita. Hari ni masak. Letak satu bekas lain. Tahu. Sate dia habis, sate dia sedap. So kita ada fresh coconut guys. Nak yang ni. Okay, Malaysian signature teh tarik. Gizzard dia banyak, dalam fridge pun ada. Menyelerakan sungguh. Seafood dia korang boleh pilih, then minta dia grill. Punya sos dia sedap. Kalau korang penggemar seafood, jom datang dengan family atau kawan untuk makan di sini.